Main. So ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi kiram. Syawal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Laisa man gitu. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Ini satu kaedah penting supaya dalam salik dalam jalan dia dengan keliru ya. Laisa kullu man, bukanlah dan tidaklah tiap-tiap mereka sabata takhsisuhu, yang sabit bagi dia taksis ada khususnya ai bil ulum wal a'mal wal karamat ya, tidak apa kamula takhlisuhu, sempurna penyucian takhlis rohani dia, tak semestinya. Tidak tiap-tiap orang yang sabit ketentuan, tidaklah tiap-tiap orang yang sabit khususiah ke mana ketentuan dia, khususiah bil ulum wal a'mal wal karamat, dengan segala ilmu. Ulum jamak daripada ilmin, wal a'mal jamak daripada amalun, karamah karamat. Mana beberapa ilmu yang banyak ya, laut ilmu di 4, 5, 6 mazhab alim kan. Dan kita itu Tuan Guru Haji Daud ke abal berapa ilmu? Mazhab 7 mazhab alim kan. Hebat ni. 40 tahun belajar luar negara, India, Mekah lagi. Akhir kalam dia apa? Kenikmatan yang aku dapat betul dengan Tuhan ialah dalam jalan tariqah. Ya, dalam jalan tarikat itulah nikmat aku dapat. Jalan lain ulum, ilmu banyak, amal banyak, ya. Lebih khususnya dia dengan Tuhan, itu lain. Dia kena ada jalan murabbi mursyid pimpin tu. Ya, yang berantai dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap-tiap orang yang sabit ketentuan dengan beroleh hal atau pada makam ya, dia ada ahwal dia, ahwal rohani dia macam-macam lah ya, terbuka ni makam, telah sempurna khalisnya daripada barang yang lain daripada ta'ala. Kamula takhlis, mana apa? Khalis, bersih, safa qalbi dia tu daripada barang yang lain daripada ta'ala. Maknanya orang yang betul-betul takhlis qalbi dia dengan Tuhan, kosong hati dia dari yang lain, melainkan dia dengan Tuhan dia. Dia tak pernah nampak manusia ni besar ke, manusia ni kaya ke, manusia ni hebat, tak.
Dia tak memasukkan langsung dalam hati dia hebat makhluk yang pada hakikat tak ada hebat pun, kaya makhluk yang pada hakikat tak ada kaya pun. Mana ada makhluk kaya? Semua fakir ila Allah, semua berhajat, bergantung dengan Tuhan. Kalau dia rasa dia kaya, dia tu buta mata hati. Orang yang rasa dia hebat, rasa dia kaya, dia handal, tu si buta. Sebab kalau dia kenal diri dia, tak ada. Yang ada dia, ya, wujud tiada engkau, ada ia tiada engkau. Itu makna hakikat, tuan-tuan. Kalau tak sampai itu lagi, belum lagi, jauh lagi, tuan-tuan. Ilmu banyak tapi dalam kalbi, kalbi sangkau sakau lagi. Hubud dunia ada kan, ilmu agama kan, jual agama ada, ulama-ulama jual agama pada itu sekata tak semesti dia ada ilmu tu dia hebat. Ilmu tu satu kehebatan, tapi tak semesti di ujung tu kehebatan situ, ya, dia ada lagi jalan, ujung lagi banyak lagi. Paling besar ialah apa? Kosong kalbi tu, tengok tu. Baru kata tak semesti sempurna, halis daripada barang yang lain daripada dia, daripada Ta'ala. Dan jadilah ia serta Allah. Kun ma'allah, orang yang duduk dalam makam ma'iyah betul-betul, ya, bukan dia dapat lesen untuk duduk ma'iyah. Lesen banyak dapat dalam suluk, dia suluk-suluk atau izinkan guru yang kau duduk makam ma'iyah, boleh duduk. Tapi duduk betul dia kena proses. Dan ya, sekadar kau boleh duduk zikir makam ma'iyah, kaifiat dia bila tuan guru kata boleh ambil, engkau duduk makam ma'iyah, mana buat kerja lah. Ni orang pergi tanam kau 20 ekar, aku dapat 20 ekar, lepas tu 20 kaki hutan naik. Bukan pokok dia naik, hutan naik. Dan kau tak jaga, ya, duduk makam ma'iyah, aku duduk makam tahlil. Ya, lama orang tahlil kan kau. Jaga tu. Sebab makam khalifah kalau Syamban, Abang Mursyid kata pun 4%, 10% dah ambil lagi. Kau nak carry apa, nak besar apa. Dan jadilah ia serta Allah, kun ma'allah, bahawa apa? Tarallaha ma'ak. Kau bentuk diri kamu ma'iyah dengan Tuhan, ya, baru Tuhan buka, ya, tarallah, kau melihat Allah ma'aka, mana kau duduk dalam ma'iyah, makamul ma'iyah, dia serta Allah Ta'ala, kalbi dia di mana saja berada. Dan dia berbual dengan orang, dia bercakap, dia mengajar ke, dia belajar ke, itu zahirnya yang rohani dia ma'iyah, tuan. Bahkan sampai peringkat dia bercakap tu dia rasa, tuan, dia memandang kawan dia bercakap pun, dia nampak semua afal, tuan, dia karam, tuan. Ya, itu betul-betul ma'iyah. Dengan tiada kaun, tengok tu, dia ma'iyah dengan Ta'ala. Sifat dia apa? Lau kaun fi qulubihim, tidak ada kaun, tidak ada makhluk dalam kalbi dia. Manakala kalbi dia masih memandang makhluk, kaun, bodoh pergi jauh nah lagi kan. Batang guru saya tu Muji Abdul Rahman Waqafawi, wali besar kan. Dia mengajar hikam. Dia dulu kan, orang dulu kalau ilmu sihir ni kan, dia sebut je minyak mati berbunuh. Terkejut orang pasal tu. Orang mati bunuh, dia ambil mayat tu, dibakar, dia ambil minyak tu, dia sihir minyak tu. Itu kalau kena biasa habis pada adatnya. Maka tu kata apa, kalau kau tengok minyak mati berbunuh, kau terkejut, minyak mati bunuh, jauh lagi kau tak sampai, kau babas. Kau kena tengok minyak mati bunuh dengan minyak kelapa sama je. Ya, itu maksudnya. Ya, maknanya apa? Dia dah lepas daripada maqamul asbab. Sihir dipakai mati bunuh, asbab dia tu. Orang makrifat asbab dia tak pandang, dia tergajang tepi. Dia pandang terus, dia musabbibul asbab ala malakut wal jabarut. Ya, lagi nampak tu bomong ke gerun, nampak orang ni gerun, nampak pada awliya apa tak ada gerun. Sultan dia boleh jenjet masuk rumah. Tak boleh, so kenali kan. Sultan dia jamu, sultan dia ajak makan baru rumah dia kan. Makan kuah pisang, sultan seronok kan, makan untuk bu. Sadaq lah tuan guru dia. Kita berani buat sultan baru rumah. Bertergajang lah sultan. Sebab apa? Man khafallah khafahu kullu syai. Itu kaedah sufi. Barang siapa yang berjaya menembusi hijab, dia memandang kebesaran Tuhan dia, gerun dengan Tuhan, lain apa dia ada. Dia tengok orang macam tunggu kayu je.
Barulah Tuhan pusing karamat khafahu kullu syai', semua makhluk gerun kat dia. Tuhan pusingkan qalbi makhluk menghormati dia, qalbi makhluk gerun dengan dia. Tuhan buat, bukan kita. Dia punya semua urusan dia. Afal Tuhan. Dan jadilah ia serta Allah dengan tiada kaun. Selagi kaun makhluk dalam kepala dia belum masuk lagi. Dan tiada tadbir. Ya, dia tidak ada tadbir, tak ada ikhtiar. Apa maksud tak ada ikhtiar? Dia tidak iktimad ala tadbir wal ikhtiar. Bukan tak buat tadbir ikhtiar kan. Jaga faham kalam sufi. Sebab at-tadbir nisbul ma'isyah. Sabda Nabi SAW, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Mana kita kena tadbir saya zahir. Ada pun nak masuk makrifat, dan tadbir yang menang. Yang pandang-pandang. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau berazam, serah kepada Tuhan. Serah tu maknanya dia tidak bersandar pada tadbir dan ikhtiar. Itu. Maka atas kadar sidik, sidikmu. Kan bahasa sadqam lah kan. Sadalkam ni apa benda? Kita jawi je kan, jawi lama ni. Betul makan tuan. Satu orang kan dia baca kita Arab je. Tiba-tiba orang suruh baca kita Jawi. Tiba dia baca kaf ra alif. Karra yakirru, dia nak tasrif tu. Karra ni apa benda ni? Dia jumpa tu guru. Ni apa benda kaf ra alif tunggu. Kau mengungkuk kata. Ambil sekeban kau ikat ekor. Oh kera. Kaf ra alif kera kan. Dia baca bahasa Arab, dia nak tasrif Arab. Karra yakirru. Karra. Oh musing-musing baca. Ni kita Jawi lama kan. Dia je aku tu alif kaf dia. Waw dipotong. Ya, huruf elat dia potong. Alif waw ya biasa dia potong. Alif kaf waw dipotong. Aku. Berapa? Jimat dakwat. Kan? Habis tu ni. Maka atas kadar sidikmu. Dalam hal mana kau betul-betul jujur, ilahi anta maksudi. Bukan maksud kita makhluk tak. Kau saja tak maksud. Wa ridaka matlubi, rida Tuhan. Kita duduk atas dunia ni cari rida Tuhan. Ya, meninggikan, membesarkan, cari rida dia, bukan kumpul harta kan. Ya, barang siapa merasa sedap ia dengan makhluk, sedap dengan dunia dia, rohani terbakar. Sedap dekat mana sini? Ada tak apa. Ada tak apa. Banyak wali-wali kaya besar. Tapi tak masuk dalam ni kena jaga betul. Lepas tu dia perlu suluk banyak. Benteng. Dia punya benteng ni kuat. Ya. Akhirnya dunia tu tak boleh masuk dalam. Dunia duduk tapak tangan ni. Lepas tu dia boleh Islam nak dia beri. Rasulullah nak dia beri. Itu sifat para sahabat yang ditarbiah rohani dia oleh Rasulullah SAW. Kita bukan kata jutaan dan kain batik dah habis. Ni kat pilihan raya kena kain batik selai kan ni. Kan pelikat selai duit RM50. Ngak. Mula-mula punya marah berapi. Dia dapat duit tu kelip macam kata nak mampu semua. Yang jadi bebal lah kan. Sebab apa? Tak ada harga diri. Orang yang harga diri dia tidak gantungkan diri dia dengan makhluk. Tak ada diheran ni makhluk. Dia gantung hati dia hanya dengan Tuhan saja. Dan jadilah ia serta Allah. Ni makam apa? Ma'iyah, ma'a tu. Kun ma'allah, ya. Dan tiada kaun, dengan tiada kaun dan tadbir, maka atas kadar sidikmu dalam hal adalah bagimu makam. Mana sekadar mana sidik kita, akwal kita tadi betul, makam dari situ. Ba'likul li makamin hal. Tiap-tiap makam dia hal. Ya. Tiap-tiap makam dia ada akwalnya. Dan atas kadar khalismu daripada makam pula adalah wilayatullah bagimu. Kau duduk betul dalam makam wali Allah bila kau bersih daripada makamun. Kau ibadat bukan nak cek makam. Ya, ketiga tu baru diduduk jejak wilayatullah. Jadi wali lah. Habis, maka tilik olehmu hai saudaraku kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, tatkala adalah khalisnya di dalam maqam takhsis,
Dan ditanya orang, baginya apa yang kau kendak ya Aba Yazid? Maka katanya, aku berkendak bahawa tiada berkendak. Aku nak apa? Bahawa aku tiada kehendak. Itu maksudnya. Maksud apa? Dia mematikan iradah dia dalam iradatullah. Itu maksudnya. Dia fanakan. Tahu sedap. Selagi kita layan kendak kita, ikut dia habis lah. Ya. Kita takkan berbau. Dosa kata dapat bau makrifat pun tak dapat. Dan ni makrifat yang khassah lah, ya. Tu kata apa? Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, kutub zaman dia, dan terkait Naqsyabandiyah kita ada sanad. Dan ditanyai orang, baginya apa yang kau kendak? Ya, apa kendakmu? Maka katanya, aku berkendak apa? Bahawa tiada berkendak. Maksudnya apa? Aku nak mematikan akan diri. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum mati. Barulah ketiga itu akan dibukakan makrifat sebenar oleh Allah Ta'ala, ya. Maka adalah radhiyallahu an itu telah gugur ikhtiar dan irada dan tadbir. Kerana apa? Tetapnya dalam maqamul yakin. Mana orang duduk dalam maqamul yakin yang khas, kedudukan dia itu gugur ikhtiar. Mana gugur ikhtiar? Dia tidak pernah bersandar, bergantung dan memandang usaha dan ikhtiar dia, walaupun usaha ikhtiar itu dibuat pada zahir. Syariat tuntut usaha ikhtiar dengan hakikat melarang. Melarang buat kan, melarang berpegang, melarang memandang-mandang usaha kita. Itu menyebabkan kita akan tidak dapat memandang akan dia. Ya, bila dah pandang kita, apa kita nampak besar kita pula. Aku pula hebat, lagi babas. Habis. Sebab itulah tamkin dalam maqamul yakin. Maka khalis itu bagi orang yang telah khalis daripada khalis ni, bersih daripada bersih dia pun habis. Mana fana fil fana. Fana tu dah khalis kan. Berarti tak nampak lagi. Ru'yatullahi bila khalqin. Dia memandang dalam qalbi dia kepada Tuhan, tak ada makhluk dah. Itu panggil dia kurang. Bila yang pandang pun hilang terus, ada bakak. Ya, bila bakak, pandangan dia tetap. Dia memandang keterikatan makhluk dengan Allah. Ru'yatul khalq billah. Itu tarik bakak. Dia memandang makhluk dengan Tuhan. Mana apa dia nampak semua makhluk ni macam bayang, tak ada apa. Dia terikat dengan Tuhan dia. Ya. Sebab bila nampak Tuhan, bayang tak ada. Dia tak nampak bayang, dia tak pandang. Dia tidak memberi fokus pada bayang bila nampak Tuhan. Begitulah arif billah, dia tak akan fokus pada makhluk bila dia terbuka dengan Tuhan. Makhluk ni apa kosong ni. Apa lagi nak menghadap pada makhluk? Apa lagi yang membesar-besarkan makhluk, memuji, tu lagi lah. Tak ada, tak terbau. Dia akan jadi macam tu. Tuhan dah set benda tu. Ya, keadaan orang mengalami makam ni, kedudukan ni macam tu. Ni kan boleh buat-buat ni. Ini semua limpahan, fight, kurniaan dari Allah Ta'ala. Dan orang yang punya makam ini tiada terhenti iradatnya atas sujud, ya, atas sujud wirid, dan tiada wazifah, dan tiada jihad, dan tiada had. Kerana bahawasanya ia keluar dari kuyut. Macam-macam istilah dia. Orang sampai makam ni khalisul khalis, mana bakak dia, tiada terhenti iradatnya atas wujud warid. Ya. Dia tidak lagi fokus mana wujud warid biasa. Sebab apa? Wirid dia sentiasa dengan Tuhan, lagi tinggi. Dia buat wirid baru nak dapat masuk, dia dah duduk. Dan tiada wazifah lagi dia bagi dia, dengan bahawa full time dia sama Allah. Tentu dalam fi kulli matin wa nafasin tu sebenarnya jauh makna dia. Dia nak kita duduk taraf tu, supaya kau duduk sentiasa dengan dia. Dan tiada jihad, tiada pihak lagi dah. Dan tiada had, tiada sempadan. Sebab apa? Kerana bahawasanya ia keluar daripada kuyut.
Dia keluar daripada qaidun. Quyud tu jamak daripada qaidun. Segala kait itu, terikat sini, terikat, dia terlepas. Ini panggil makam apa? Dia panggil hurriyah atau makam ubudah, ya. Ubudah mana hurriyah, hati dia telah lepas, merdeka. Itu dia. Allah. Kerana bahawasanya ia keluar daripada quyud. Sebab tu suruh kita keluar. Ya, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Ya. Sebab bila tak keluar diri, kita duduk pandang kita ni kait banyak, terkait sana, terkait sini pandangan kita. Belum khalis lagi. Dan hudud sempadan-sempadan. Kepada apa dia pergi? Dia keluar tadi ila syuhud. Tu. Ila syuhud, kepada musyahadah qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dan wujud, mana wujudul hakiki ila Ta'ala. Dan jadilah ia tiada haul dan tiada kuwah. Mana ke orang macam ni, dia tak terasa lagi kuwah dia sebab dia telah fanakan dalam kuwatillah. Dia tak nampak haul dia lagi sebab dia dah matikan haul dia dalam haulillah. Lepas tu duduk tarap betul-betul, la haula wala quwata illa billah. Ni wali besar kan. Nihayah kata Doktor Yusri Jabbar dalam tulisan dia dan ucapan pengajaran dia, nihayah bagi ilmu sufi, ilmu hakikat tu la haula wala quwata. Tak ada habis. Tiada haul, tiada kuat. Kita duk ucap aja, tapi dalam kita rasa aku ada lagi, aku handal, aku hebat. Kalau tak ada aku, mana boleh. Oh, tu lagi babas. Ya, dia tak matikan diri dia, matikan dirilah. Matikan haul kita dalam haul dia, matikan kuah kita dalam kuah dia. Matikan di mana? Di syuur, keperasanan qalbi. Itu yang nak pakai qalbi. Jasad tak ada apa tuan, dia tak ada boleh, dia tak ada bahagian dalam benda ni. Sangkau dua yang dalam tu, hakikatul insan. Melainkan billah, dengan Allah tu. Dia bila bakat billah lah. Ya. Dia semua billah, dengan dia. Maknanya apa? Tak ada satu benda yang boleh terlepas dari dia. Semua dengan dia. Kerana terpeliharanya dengan memandang ke hadrati ilahiyah. Sebab apa dia dapat ni? Sebab dia memelihara, menjaga betul dengan memandang hadratil ilahiyah dan ihatahnya. Meliputi dia. Allahu muhitun bi kulli syai'. Dia muhit mana meliputi pada makna. Pada tiap-tiap suatu. Mana tidak ada sesuatu benda yang terlepas dari Allah setiap saat. Ya, nafas kita yang tua naik, siapa pun? Ya, siapa dia yang gerak? Semua dia. Ya, hidup mati kita semua tak ada satu boleh lepas. Maka itu memandang bagi Allah Ta'ala dan mendengar daripada Allah. Dia rasa semua dia berasa tuan-tuan, ni zauq, ni bukan cerita teori lah ni. Ini ala zauqi yang Tuhan beri. Ya, man zak wa man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa dia rasa, tak apa tak rasa dia tak dapat. Ni ilmu zauq. Maka nak dapat macam mana? Sila buang zauq dengan makhluk. Rasa dengan makhluk kau buang ni Tuhan bagi. Lagi kita rasa makhluk hebat, makhluk tu ada, makhluk wah tu tekak. Ya. Ilmu ni bukan sekadar hikayat. Ini kita baca ni semua dia punya kawaid, kaedah-kaedah. Ada pun natijah dihasil dengan apa? Riadah. Sebab tunggu saya pesan kata ilmu ni sampai dengan riadah wal mujahadah. Tanpa riadah mujahadah kau jadi tukang apa? Tukang karut je lah. Kau cerita macam-macam, tapi kau tak sampai. Dan berkata dengan Allah, ya, dia memandang, mendengar, berkata semua billah, dengan Allah. Dia semayang pun billah, la haula wala quwata illa billah. Kita sambut seruan azan, hayya 'alatain, dua hayya 'ala ada. Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Dia jawab dengan ujung dia apa? Billah, la haula wala quwata illa. Dan kita semayang tu dengan dia. Apa dengan dia? Dengan merasakan zauq iradah dia, taksis iradah dia, taksirul qudrah, ya, inkishaful ilmi wasami wal basar, terasa hilanglah kita. Confirm dia hilang. Bila tuan-tuan jalis tum nur dia datang memang hilang. Confirm hilang. Mana kau tak hilang kau belum jejak. Kalau kau berjejak mesti hilang.
Kalau tak dia nampak aku lagi, awak tu belum sampai lagi. Jauh lagi kan. Tu dia semayang dengan diri dia. Dia nampak aku semayang, aku. Ya. Dia tak hilang, tak keluar pada diri. Sebab dia kena keluar. Kau keluar daripada diri kau sampai. Iza harata anka faqad sampai. Bila kau keluar daripada diri kau sampai. Inilah benda dia. Sebab tu dia perlu kepada top up. Zikir kena banyak, zikir sungguh. Ya, tawajuh betul qalbi. Ya, hudurkan qalbi betul, insya-Allah ada. Ya. Dan ingat bagi Allah Ta'ala atas sentiasa. Ni yang mahal ni. Sentiasa yang mahal. Fi kulli lamhatin wa nafasin, sentiasa. Zikir nafas tu naik sentiasa. Ya. Sebab tu kenapa rahsia sentiasa, makna apa? Banyak. Uzkurullah zikran katsira. Kamu sebut dan ingat Allah dengan zikir yang banyak. Dia tak main zikir sikit-sikit. Sebab berzikir banyak dia akan menghasilkan syarat terbesar dalam perjalanan, mahabbah, rindu. Sebab orang yang hati dia tidak ada rindu kuat dengan Tuhan, dia tak sampai. Ibadat tengah tonggik je lah. Ya, dia rindu betul-betul duduk di kalbi. Kalau dia tak rindu dengan Tuhan, lain masuk, dunia masuk, kerja dia masuk. Tu dalam semayang 4 rakaat 4 negeri dia jalan. 4 supermarket dia pergi. Tu semayang kartun lagi. Orang semayang menghasilkan syuhud, muraqabah, musyahadah, zauq dengan Tuhan. Dia semayang, oh penat dah, penat. Ya, tuan-tuan makan ada rasa penat tak? Ya, ada orang kata, oh penat makan lah. Ada? Tak cukup lagi. Ya, sebab dia rasa kesedapan, mana ada penat. Ya, zauq dia ada dah berubah. Orang tak ada zauq, oh dia penat. Bakti ibadat sampai ringan. Ya, guru yang sebenar, guru yang meringankan kau ibadat. Apa maksud dia? Guru memimpin kamu sampai kau tajalli makrifat. Ketika itu semua ibadat kau zikir 100,000 ringan. Itu maksud dia. Bukan guru tu pergi, oh, guru bagus, dia ringan, bagi aku zikir 100 dia. Guru yang tu bagi aku 100,000, maut dia. Kan tu maksud dia. Maksud dia tarbiyah sampai rohani kau kenal Tuhan. Bila kau kenal Tuhan, kemanisan dengan Tuhan menyebabkan semuanya lazat, ringan. Ya. Mana kalau kita ibadat tak dapat ringan, belum lagi, tak jauh lagi. Ya. Sebab kita masih terpengaruh dengan nafsu yang masih kontrol kita. Ya, yang malas ibadat jaga nafsu. Bila kita ibadat buat tu kau masih, kau punya taraf nafsaniyah lagi. Unsur nafsaniyah masih ada. Allah sentiasa dizikiri pada sekalian waktu selagi dalam makam ini. Dan ada pun orang yang ahli bidayah, orang yang baru lagi bai'ah, mengambil sanad, baru nak berjalan, iaitu panggil bidayah. Dan suluk, mana orang sedang berjalan, dia panggil salik. Maka tak dapat tiada bagi mereka itu daripada segala warid, kerana bahawasanya ia hamparan bagi nikmat. Ya, dia kena ada warid. Bila ada warid, bila datang warid, bila ada wirid, man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, maka dia tak ada warid, entah. Maka dia kena ada wirid sampai warid. Warid macam-macam datang. Dia yang menyuci, entah. Innal muluk iza dakhalu qaryatan afsadu. Bila kerajaan besar menyerang satu karya, habis hancur. Dibandingkan apa? Begitulah warid bila sampai nur, warid anwar sama. Bila datang sap dia habis. Bum. Lenyap terus. Ya, dia berpusing habis tuan. Dulu malah jadi gajian, dulu tak takut, sekarang ada gerun. Semua dah dia berpusing habis. Kerana bahawasanya ia hamparan bisatul mawahib dia panggil. Warid ni bisat mana hamparan untuk mawahib. Ya, maknanya apa? Pemberian kurnian Tuhan mungkin makrifat macam tak buka. Maka apabila melazimkan mereka akan wirid, maka hasil bagi mereka warid. Tu. Lepas tu suruh wirid. Bila wirid malah apa semua, tu jauh dapat warid kan ni. Bila rasa malas, sebab apa? Tak ada kemanisan. Sebab tak ada kemanisan sebab kita ambil manis lain. Ya, manis dengan dunia banyak. Hasil bagi mereka warid, kerana bahawasanya warid itu ialah tiap-tiap barang yang datang atas hati. Apa dia datang? Bayan dia daripada segala khatir yang mahmud, segala lintasan pembukaan yang dipuji, daripada tiada disengaja. Warid bukan disengaja.
Batu warid tak pernah sama. Sejuta orang pun warid tak sama, masing-masing ni punya kelas, ya, mengikut ahwal rohani masing-masing. Tidak ada sama dan habis. Dan adalah satu lagi, adalah tekala hasil bagimu kesempurnaan dalam negeri ini dengan wasitah barang yang datang atasmu daripada taufik. Ya, bila hasil Tuhan kurniakan dalam negeri ini wasitatu taufik, ya, dan hidayah yang menyebabkan kita boleh sampai ke Tuhan. Dan wajib atasmu berdiri pada makam ubudiyah. Ketiga itu, bila ada taufik hidayat, kita kena duduk dalam makam ubudiyah, dalam hadrah yang ma'bud. Hadrah ma'bud, itu istilah-istilah dia lah. Dengan bau hati kamu tidak lalai, itu makamul hadrah. Sebab lawan hadrah ialah ghaflah. Baik Ibn Ajibah kata pusing-pusing puasan balik apa? Kasratul zikr, kena banyak zikir. Tu je kesimpulan. Dan melazimkan ibadat, padahal syukur bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan akan dikau. Itu makna makam ubudiyah. Dia memandang semua tu kurnia Tuhan. Maka selamatlah ia daripada merasakan amal itu daripada kehandalan diri dia. Ya, pada beramal dia pandang diri dia handal, dia habis terbalik, terjongkang masuk bagi. Dan pandang dia kita tak ada apa. Dan afdal ibadat itu zikrullah, itu paling afdal. Dan tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Allah. Dan kerana inilah ada wirid orang yang ahli tarik itu pada tengah-tengah malam dan pagi petang. Dan Allah Ta'ala juga yang menunjukinya, ya. Semua wirid dia lah. Quran, ya, zikir Quran semua dia kena baca. Selawat, sifar, itu semua dia punya apa, mainan dalam perjalanan sufi. Kalau tak ada tu makna ibarat berjalan kereta nak berjalan tapi minyak tak ada. Nak jalan minyak tak tuang, ya, ambillah jawab. Dan kata Syekh Junaid Ra'isul Muhaqqiqin, Imam Tarekat Sufiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, telah aku dapat 70 orang yang arif. 70 orang dah sampai label arif tu. Sekaliannya mereka itu menyembah akan Allah atas zan dan waham. Kalau akidah kita zan waham dengan Tuhan, apa hukum? Kafir. Dia macam mana pula wali pula waham? Itu kena faham maksud dia. Bukan yang kita faham zan waham kita maju seludin tu kan. Ya, apa makna zan? Tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Itu ta'rif dalam fiqh kita, dalam ilmu zahir. Zan sini maksudnya apa? Ya, waham sini maksudnya apa? Bahawasanya wali ni, arif dah waliullah. Ya, mereka menyembah Allah Ta'ala atas zan dan waham. Maksud dia apa? Ya, dia rasa makam yang dia dah sampai tu dah sampai, padahal jauh lagi, ada banyak lagi. Ada maksud dia. Dia rasa dia dah habis, sudah banyak lagi depan tu, dia kena lalu lagi. Itu maksud dia. Zan atau maksud itu. Bukan zan makna dia zan dengan wujud Tuhan, sifat Tuhan, itu kafir. Ya, bukan maksud zan di situ. Kalau baca kitab seorang maut dengan dia kata arif, patut arif pula zan dengan Tuhan waham. Ni apa pula kita? Ya, bukan zan itu yang kita fahamkan, bukan zan pada akidah. Ya, zan dan waham pada idrakul maqamat. Dan dia mendapat akan makam-makam banyak lagi di atas, Tuhan buka. Ya. Dia rasa dia dah macam dah sampai tinggi, dah jauh lagi, ada lagi banyak lagi. Syekh Abdul Qadir Jalani kata futuhat Tuhan buka di sampai kau mati alam barzah boleh buka lagi. Ya, tak habis lautan kurnia Tuhan begitu banyak. Yang ini tiada sampai mereka pada makam yang disangka mereka itu bahawa tiada makam di belakang. Maksud dia kata dah cukup dah ni, belakang tu banyak lagi. Itu maksud kata zan dan waham, bukan maksud pada zan akidah kan. Habis tu. Ya, itu mana kata Tuhan banyak lagi yang kerja kita kena buat. Kalau main-main jawab-jawab, berat ini. Ya, kena sungguh-sungguh. Bahawa Tuhan jamin walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh aku jamin. Dan Nabi kata man jadda wajada. Siapa bersungguh insya-Allah dia dapat. Itu di antara apa? Proses jalan rohani. Inilah masa sebelum malakul maut sampai. Malaikat maut sampai habis tutup.
Ya, tak ada nak buat lagi. Sana semua yaumul jaza. Di sini ialah yaumul amal. Satu. Yang kedua, perhatian besar, kadar seseorang melihat Allah di sana besok ialah kadar makrifat di dunia. Kalau makrifat di ilmu yakin, dia kadar tu dia dapat. Kalau ainul yakin, kadar yakin. Kalau hakul yakin, hakul yakin lah. Kalau kamal yakin, kamal yakin lah. Ya, dapat tapi tak sama. Sebab apa? Kedudukan di dunia tadi tak sama. Ya, yang ni kerja keras, banyaklah lebih dapat. Tanpa kamal yakin, yang ni sekadar ilmu yakin aja. Ya, kadar dia lah. Oleh kerana itulah para awliya dia sensing tangan baju. Ya. Dia sensing tangan baju. Syammir wala tazal zakiran mau tipanisyanuhu dalam. Sensing tangan baju kamu, mana kinayah bersungguh-sungguh. Ya, pemangkin dia apa? Wala tazar zakiran maut, jangan berani-berani kau nak lupakan mati. Tipanisyanuhu dalam mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Ya. Jadi untuk tak menjadi terbabas kita, maka banyak mengingati akan peristiwa besar mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya ruh dari jasad, bermakna tamat peluang kita nak ke depan. Habislah menata darah, kita menangis tak ada guna kita. Ya, nafsu degil semua. Ingat juga dia degil malam, padahal inilah masa kita. Ya, tak berapa hari tak tahu lagi. Tapi nafsu menjahat, dia bodoh orang kita jadi degil. Kepala batu lah, degil pada berjalan nantilah. Bukan nak sikit lagi. Apa semua dah tipu. Ya, kita pastikan biar setiap saat kita naik. Ya. Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun, barang siapa kedudukan dia sama aja. Semalam hari ni turun tidak, naik tidak, makrifat, iman semua, maka orang tu tertipu, kata Nabi SAW. Nabi nak biar advan, pastikan setiap nafas ada ittisal, ada ziyadah, tambahan rohani dia dengan Allah. Sebab inilah masa kalau menawan kan. Habislah. Kemudian kata Syekh, la yastakhirannal warid illa akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Wa inna khairan min alhamdulillah. Subhanakallahumma